Jika anda ada bajet sekitar RM300 untuk simpanan setiap bulan untuk anda dapatkan RM10,000 dalam masa 2 tahun, adakah sesuai jika anda gunakan kaedah EPP atau Easy Payment Purchase untuk belian emas anda? Untuk anda yang ingin dapatkan emas fizikal, ada 3 kaedah belian emas di Public Gold. Kaedah pertama, belian sebagaimana anda ada wang tunai yang cukup. Yang kedua adalah belian gram emas sikit-sikit melalui akaun emas GAP Public Gold. Dan yang ketiga, belian emas secara Easy Payment Purchase atau kita panggil EPP. Kaedah belian yang mana yang paling sesuai adalah bergantung kepada kemampuan dan matlamat simpanan kita. Untuk dapatkan RM10,000 dalam masa 2 tahun, anda boleh target untuk dapatkan 20 gram emas. Untuk dapatkan 20 gram emas secara EPP, anda hanya ada pilihan untuk membuat bayaran dalam masa 6 bulan ataupun 10 bulan sahaja. Bermakna anda perlu membayar sekitar RM1,200 sehingga RM2,000 sebulan. Jadi, kaedah yang lebih sesuai adalah untuk menabung emas di akaun emas GAP atau nama panjangnya adalah Gold Accumulation Program. Anda boleh menabung secara konsisten setiap bulan sebanyak RM300 dan hanya fokus saja kepada pertambahan gram setiap bulan. Apabila sudah cukup 20 gram dalam akaun, anda boleh keluarkan untuk anda fizikalkan emas anda sendiri. Bagi yang berminat untuk memulakan simpanan emas bersama-sama dengan Public Gold atau anda ingin alihkan simpanan lain ke dalam bentuk emas, anda boleh isi borang sign up di bio saya atau PM saya untuk saya bimbing anda cara dan langkah-langkah simpanan emas yang terbaik untuk anda.